Saya pemburu rumah low cost dan membeli secara cash. Semuanya ada cash flow yang baik. Berpedam rangup. Komen. Tanya ya tuan, anda adalah seorang pelabur hartanah tegar yang berjaya. Bukan semua sesuai. Semua orang sesuai untuk pelaburan hartanah. Dan pelaburan hartanah pun ada banyak cabang, banyak cara nak buat. Seperti mana berniaga, seperti mana beli saham. Ada banyak saham, ada banyak cara. Pendek kata, apa yang saya nak bagi tahu di sini adalah banyak cara untuk kita jadi kaya. Pilihlah cara yang sesuai dengan kemampuan, kewangan dan minat sendiri. Okey? Kalau ada kemampuan dan tengok hartanah lebih suka hartanah, bila gagal pun mereka akan cuba lagi. Kalau gagal pun mereka akan cuba lagi. Sebab mereka minat hartanah dan mereka tahu bidang hartanah. Mereka dah tahu cari. Mereka dah ada jaringan network yang memang kukuh. Jadi saya ucapkan tahniah kepada tuan kerana memang semua ada cash flow yang baik. Rumah low cost anda. Okey. Kalau boleh, memang saya nak mengopi dengan tuan dan belajar macam mana tuan menilai dan mencari hartanah dan membina jaringan. Kalau tak keberatan dan sudi, kita boleh mengopi. Tuan boleh message saya. Okey, kita berurusan di DM. Bye.